Fullback baru Chelsea, Marco Palestra. Chelsea baru desain fullback terbaru, seorang anak muda daripada Itali, datangnya daripada klub Atalanta, Marco Palestra. Dia baru je berusia 21 tahun tapi dah membuktikan yang dia adalah satu prospek besar daripada Itali dengan corak fullback moden yang lagi attacking minded. Palestra memang sangat-sangat bersesuaian dengan corak yang ada dalam Premier League. Dia ada strength, dia ada pace dan juga dia ada teknik. So dia memang betul-betul sesuai dengan corak high intensity football yang korang tengok dalam Premier League. Kenapa Xabi Alonso nak sangat Palestra ni? Sebabnya dia adalah seorang fullback yang memang kena dengan taktikal yang akan dibawakan oleh Xabi Alonso. Nak mudah faham, korang boleh tengok macam mana Alex Grimaldo dan juga Frimpong bermain masa zaman diorang dekat Leverkusen dulu. Jadi Marco Palestra ni adalah satu pilihan yang sangat-sangat sesuai sebabnya dia ada ability untuk beat defender dengan kekuatan dribble yang sangat bagus. Aku memang looking forward untuk tengok macam mana Marco Palestra ni adapt dengan taktikal yang akan dibawakan oleh Xabi Alonso dan juga untuk adapt dengan intensity football dalam Premier League. So, fan-fan Chelsea, korang cuba rate sikit signing baru daripada Chelsea ni. Daripada 1/10, Marco Palestra.